bodoh mak tua. Bodoh mak tua dan bodoh sendiri. Kita cari itu Datuk Mak di rumah kita cari keadaan. Apa dia ada rumah? Jadi bawa produk. Produk. Bawa produk ni. Untuk Mek Abdin tu hakik juga. Mek tu tua lah. Mek Abdin dia almost 90 tahun. Mungkin kaya pada dulu dia nak bangun. Dah sakit semua. Jelas ni. Kat kita apa kan? Usin nak ubah cara model kita. Cocok memang ada ni. Kalau waktu dia dah sakit. Masuk dia Mek dia pun tu. Ibarat kita lah. Jadi betul lah tu rumah gitu dia jual kawan Mek Kadah ni. Bila Mek Kadah dia orang main biti. Kita baju pada bayar segala tu. Susuk kat saya bila ada biti ni. Dibayar tu lepas tu ada magi mau Mek awak je. Mek dia lah gitu. Ada mana dia suka carry orang, suka cakap orang, dia buka pemimpin dah kapu kamu kan. Jadi cuma Mek awak tu Mek ambil lah botol gitu, dengan harga 200 riyal lah. Apa dia tak tahu, balik tu keadaan umur ya. Jadi ambil gitu, ambil muka. Kamu. Jadi ada di dua Mek oleh tu. Dia kalau nak kata mana tujuh. Kalau kita tahu guna dia, ini basic kan. Ini cuba tangan di sini bapa dia kan. Telah dia cuma kuku dia ni, cakap boleh ubah diplomasi. Dan mati gari tunjuk. Kalau kita memang menompoh lah ya. Dan kita malah alhamdulillah kan masa pagi itu kita mau Mek ni. Cuma tapi lagi. Pasal ini kek lah kek buat tak ada apa dah. Jadi tanya Mek anak sebelum mari hari ni dia nak ajak dia mari. Tapi Mek dia jadi gambar. Cucu dia kena dukur mana dia. Dukur tak nak bangun lah. Cucu dia jadi polis. Dukur jadi hari ni dia tak tahu bukan tahu depan rumah lah. Kata hari Mek kata. Oh, benar ke? Benar ke? Jangan Mek jangan. Mek baru lagi. Lalu Mek ini dia kata. Ini no ya betul. Yo, dah sampai. Mamanya tak. Cucu dukur dia. Kalau kita lah. Telah menjadi posisi